Wow. Wajib Kau nak beli lagi? Tengok apa lagi kat pen. Chicken tender kot. Ada chicken tender.
Okay guys. Astaghfirullahaladzim. Tersawir kan. Aduh, itu dah tadi nak Mat biarkan mana, dah. Mat? Tak ada kau, Mat. Nak kemat aja. Sama balik. Okay, untuk apa je hari ni Ya, pada bulan kita- sebelum tu kita nak tak cakap lagi. Selamat menyambut bulan bulan Ramadan. puasa guys. Okay, selamat berpuasa. Kenapa kau begitu tak buat kamera masuk nampak depan? Aku dah start. Tak bisa tak nampak. Alright. Wassalamualaikum. What's up guys? Wassalamualaikum. Assalamualaikum guys. Allah, selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada siapa yang menyambut. Tak sempat nak bagi ucapan. Iyalah. Aku sempat letak post dekat kita punya community Oh, post. awak tak apa? Tak Ya. tak pasal tak kawan. Sebelum ni kita buat pengumuman. Alright, tahun depan kita buat pengumuman. Hari ni tak sampai buat pengumuman. Jadi kalau korang perasan bulan 1 ada satu video je. Kalau bulan ni ada mungkin akan ada lebih lah sebab bulan puasa. Memang kita orang kata nak buat shoot video untuk pergi bazar Ramadan. Okay, jadi kalau korang tengok tadi kita baru pergi bazar ni, bazar Ramadan. Ayat apa? Ayat 3. Yes, bazar Ramadan ayat 3. Okay, depannya Bazar ni kita orang tak pernah pergi. You dah pernah pergi ke? Kau dah pernah pergi tahun lepas, cuma untuk tahun ni kita tak shoot. Tahun lepan kita shoot kat bazar lain. Tahun ni kita shoot kat bazar ni, yang Liga ni lah. Okay, so apa yang kau nampak tadi memang panjang lah. Penuh, ramai tau. Kita orang pergi pukul 5 lebih lah. Betul? Sekarang dah 6 lebih balik. So panjang lah. Berapa meter? Oh, kira dah meter ni. So lebih kurang 500 meter lah. Tapi memang padat, memang ramai orang lah. Cuma tu lah satu itu bazar ni bagi aku sebab dia sempit lah, sebab kita kita kongsi laluan dengan kereta kan, sebab kereta tu kita lalu juga, so padat sikit lah kita nak. Jadi kalau korang nak beli, kau nak tahu nak beli apa, kau tengok dulu, korang tengok jalan je sampai lau jam, dah tahu nak beli apa baru pusing balik nak beli apa kan. Jangan awak terhitung dah tengok awak nak beli. Memang itu akan jadi jam lah orang. Jadi orang tunggu depan tu kan, kita cara yang betul macam tu lah kan. Jalan dulu, tengok apa yang nak beli, sebab tak balik lepas baru pusing, baru decide nak beli apa. So senang lah orang nak ni kan, tak ada jam orang nak lalu lintas kan. Betul? So yalah, tadi pun banyak juadah makanan. Betul, sedap tu. Kau beli apa yang? Aku kali ni kita tak ada dah buat challenge beli berapa ringgit kan. Sebab hari ni kakak kau datang dari KL. Jadi kau beli untuk juadah memang dia sekali lah untuk dia punya husband dia dan dia punya anak dia lah. Jadi kau beli lebih sikit. Jadi kalau kau kira-kira tadi kau ni matematik kau tak pandai sangat tau. Kalau emas sikit, congak tu tak pandai kan. Jadi dalam RM20, abang balik ayam RM20, abang balik RM5, ketupat RM10, tender RM12. Kau congak lah kan. Ataupun nanti keluar nombor apa itu. Kau aja lah. Ada kot dah lebih kat 30 kot. Itu pun sebab ada kakak kau datang. Dia beli untuk family dia. Untuk family dia, sebab ada orang datang ni. Jadi Wan, awak beli apa pula? Kalau saya beli satu kebab, lepas tu apa ni, kuih apa orang panggil, Kuih clear. kuih keria ni. Bagi aku wajib lah, tak ada wajib Sebab makanan yang hang suka lah makanan tu kalau belum ada. top 5 makanan aku. So lepas tu last sekali nasi kerabu. So 3 benda je. So sebab kalau untuk kebab ni biasa lepas maghrib kan. Moreh lah, makan tu moreh. Lepas tu yang nasi ni baru makan besar lepas solat. Lepas tu kuih ni just Ya, maksudnya nasi kerabu tu makan time moreh lah. Mana waktu berbuka ni makan yang ni tu. biasa aku makan kebab tu. Makan ringan-ringan tu. Lepas tu lepas tarawih pun semua makan Benda berat. berat sikit. Okey, faham. Lepas tu ya kuih lah.
So 3 benda. Air tak beli Air tak beli. Aku tak beli sebab kakak aku ada. Memang dia akan buat air lah. Ataupun mungkin minum air urek ke tangkik ke, tak tahulah apa dia buat. Tapi itulah dia. Kau nak tak beli air? Aku pun sama. Bukan apa ni. Ni sebab kita better buat air sendiri lah, sebab kita tak tahu apa air ni. Lagi satu sebab manis je lah. Pun tak minum manis sangat. So kita buat air sendiri, mungkin air sirap ke air kosong, kita tengok lah. Air tak boleh air buat sendiri. So lagi jimat lah. So cakap pasal harga ni, kuih ni 9k. Ni aku lupa 9k kot. Lepas tu yang ni 13. Ada daging dengan soto dada tu dengan kesu masin daging 39. So total je 6, 12, 20 lebih ke lah. Okay, itu je untuk kali ni. Buat apa je di bazar bulan Ramadan. Saya rasa konten Bazar yang pertama kita pergi adalah IM3. Dan bazar terusnya kau tengok dah di bazar mana. Okay, jadi selamat buka. selamat buka puasa, selamat berpuasa. Jangan bazir beli jangan ikut nafsu. Jadi jangan lupa start tarawih malam ni guys. Yalah, Dia apa nak cakap ni? tak apa. Tak ada. Jadi korang buat apa je kali ni? Kita orang pergi bazar Ramadan. Jadi korang buat apa je? Buat apa je puasa ni. Jadi guys, Assalamualaikum guys. So dah azan pun maghrib. Kita mulakan dulu dengan kurma. Dah makan dah sikit sebab tadi tengah prepare kurma ajwa. Aku suka kurma ajwa sebab dia panjang yang keras kan. Tak suka sangat yang lembek-lembek tu. Air masak lah. Kita mulakan dengan kebab kita. Okay, nampak kebab dia. Kebab daging. So standard kebab lah. Ada roti dia. So ada daging, and then ada sayur, timun, lepas tu sos dia, sos mayones dengan sos cili. Sekejap, setangan. Kebab daging. Bismillah. Rasa dia punya daging sebab aku makan roti dia je. Tak dapat dengan daging. Kalau aku makan, aku rasa makan dari tepi tu. Dari tepi tu rasa bawa makan kat tengah. Save the best for last. Boleh lah. Daging standard, daging besar lah. Aku boleh cakap mostly obviously lah, rasa sama je. Okay, sekarang nak gigit yang part yang daging ni sebab tadi mesti makan banyak roti. Sayur yang ada kat dalam ni ada timun, lepas tu tauge, lepas tu ada bawang kot. Dia sos mayones, cakap mayones dengan sos cili. Lepas tu ada macam black pepper. Final review standard je rasa dia. Macam mana-mana kau beli melawati punya kebab, almost the same lah rasa dia. Mungkin ni macam pedas sikit je. Aku beli pun sebab senang nak makan, macam just on the go kan. Dia just makan macam tu je. Sebab rasa maghrib ni, time maghrib ni makan ringan-ringan dulu kan. Senang nak terawih apa semua nanti. So aku untuk alas perut dulu. Sebab daging ada roti kan, protein, karbohidrat. Kuih ni keria kan, kuih favourite aku. Sangat keras lah di luar, crunchy dan lembut di dalam. Dia
Nak kata lembut tak, memang pada crunchy lah. Yeah. Aku macam rasa sejuk sikit tapi still crunchy lah. Untuk macam kudak-kudak time tengah main game apa, lain movie kan, yang layan lah. Dia sangat lah berangin kat dalam, dia crunchy yang berangin. Dia ada macam lubang-lubang dalam lah. Tak ada setengah kat kuih ni, dia macam dia liat sikit. Yang tu pun sedap lah, yang jenis liat. Tapi ini memang betul crunchy lah. Macam biskut, tapi antara biskut dengan lembut. Dia punya crunchy lah. Rasa, kau pernah rasa kuih ni tahu lah rasa dia macam ni. Saya nak explain. Macam gula Melaka, rasa macam rasa nati lah. Dia manis yang very ke arah nak ke pahit. Tapi mungkin bagi aku suka yang dia lagi liat sikit. Tapi ni more pada crunchy. Tak ada liat, cuma tengah-tengah lah, balance. Ni more pada crunchy kan. Lagi tu dia macam berminyak sikit lah. So ya, tu lah. Tak nak makan banyak-banyak sangat. Macam ikut sunnah kan, berhenti sebelum kenyang. So ya, nanti aku akan makan nasi juga. Mungkin lepas tarawih. So guys, selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa. Makan-makan bersama kawan. You mungkin tak ada sebab dia makan dengan family dia. Kali ni aku seorang. So see you.